warahmatullahi wabarakatuh. Oh, satu malam yang panjang untuk aku lah. Macam biasa bro, lepak parking Putrajaya. So malam ni sebenarnya tak ada apa sangat. Kita orang just lepak-lepak je, test motor member aku. Aku buat slow je lah weh, tak larang-larang laju dah. Takut lah. Aduh, aku nak cakap, ya Allah. Aku nak cakap satu lagi benda. Apa yang aku tak suka pasal motor ni lah. So thank you pada siapa yang support tengok video aku. And tekan like button, tekan share, tekan subscribe, follow Instagram aku, follow Twitter aku. So terima kasih banyak-banyak. Aku dah buat santai je tadi. Aku dah test motor member aku 200 lebih. Takut lah 203 kan. Takut dah. Rasa teringat pesan Mal sebelum keluar tadi. Jangan bawa laju motor dik. Weh, aku beli jaket baru dah. Warna ni, warna merah. Merah menyala faham. Habis dia aku. So aku, kalau kau tahu, nampak ke? Kau tak nampak kot. Aku beli brand Pro Street. Siapa yang tahu lah, barang Indon tahu lah Pro Street ni. Jaket-jaket dia memang lawa. Sebenarnya daripada awal lagi aku nak beli dah jaket ni, tapi harga dia mahal lah. So kena kumpul duit sikit. Dah pukul 2.30 tu, aku nak balik. Aduh, apa nak jadi dengan anak muda zaman sekarang ni? Melepak, buang masa. Siapa lah yang dengar pakai speaker ke headphone ke, memang pecah bro. Jalan basah tak berani. Sedap, marvelous, mantap, meletup. Apa benda yang aku tak suka pasal motor ni? Yang pertama, yang paling aku tak suka sekali lah, sebab aku jenis bawa santai tau. 1.2, 1.3 speed aku. Kalau tak, aku tak rekod. Kalau aku rekod, aku bawa laju sikit. Ya kan ni, pancing. So yang pertama adalah dia punya heat ke tahap kepanasan enjin ini. So disebabkan dia 250cc and dia pula motor yang jenis high RPM, and gear ratio dia agak pendek. Gear 1, gear 2 agak pendek tu masa aku dari segi kau tak bagi tekanan kat enjin lah. So macam dah RPM 10 tu kan. Itu masa aku lah. So dia sangat panas tau. Time jam ke time tengah hari kau bawa motor ni kan, kalau kau tak bawa laju, panas lah. Itu memang aku tak suka lah. Tapi apalah sangat motor ni nak compare dengan motor-motor besar kan. Macam motor Ducati ke apa, aku rasa tu lagi panas. So itu yang aku tak suka lah. Dan aku rasa and dia punya ventilation of this bike kan, untuk bila radiator punya fan tu buka, dia pergi kekal tau bahan panas tu.
So dia tak pergi ke bawah. Maybe dia memang dia design macam tu, aku tak tahu lah. So tu yang paling aku tak suka lah. Aku pakai motor ni pergi kerja, balik kerja, malam ke, tengah subuh ke, tak pernah tak berpeluh bro. Memang berpeluh je memanjang. Sebab motor ni panas. Ui, takutnya ada air siap. Laju je Muhammad ni corner. Takut aku malam-malam ni tak nampak. Saya takut. Poin yang kedua yang paling aku tak suka pasal motor ni, dia punya low power dia sangatlah kurang bro. Yalah, sebab motor tu 50, you cannot expect more bro. That's what I keep That's what I keep telling myself lah. Tapi kalau aku kan, lebih prefer pick up dan top CBR lagi daripada ZX ni. Dia sangat lemah bro bawah. Kadang-kadang kalau dekat Zafilai kan, aku dengan Y suku pun kalah bro starting. Batuk pula. So aku dengan Y suku pun kalah starting. So low RPM dia sangat rendah. Sebab aku jenis yang tak tarik sampai ke half tau. Aku tarik bila paling-paling max pun dalam RPM 12-13. So aku tak suka rosakkan enjin aku tarik gear bawah-bawah. So paling-paling pun gear 3 baru aku blast lah. So torque dia sangat rendah lah, tak best lah. Untuk aku yang lebih prefer cornering ataupun melibas corner kiri dan kanan, macam power je kan. Padahal tak, biasa-biasa je tu. Nampak air pun takut. Macam no. Allah, tak sedap. So untuk aku, power untuk pick up tu sangat penting. Sebab untuk kau climb corner kan, contohnya macam genting lah, paling simple. Untuk kau climb corner tu struggle sikit lah. You have to drop gear, change gear. So memang motor ni minta high RPM. So poin yang ketiga, yang aku rasa macam dia is a bit, macam aku yang tak suka lah, barang-barang dia semua mahal bro. Apa benda spare part ke, ni kita cakap pasal service center service center ataupun spare part original Kawasaki lah. Kalau motor kau dah habis warranty, memang pisang bro. Sebab barang dia agak mahal lah. Untuk spare part throttle body ke, brake pads ke. Sebab kau beli motor ni dekat service center yang menjual Kawasaki kan. So kau mesti nak cari barang-barang Kawasaki dekat service center juga. And benda tu of course lah, kedai pun dah makan sikit. So benda tu jadi mahal. Kalau kau nak order direct, aku tak tahu lah boleh ke tak. Tapi sama je, kos pemasangan pun kau kena minta service center. Lain lah kau dah nak kisah dah pasal motor ni, kau pergi hantar servis kat luar ke, ataupun repair kat luar kan. So itu macam kau tak kisah, mungkin boleh jimat lah. Tapi untuk aku yang jaga warranty dia 2 tahun ni, selama 2 tahun ni aku kena pastikan aku pergi kat service center lah. So dia punya maintenance, barang-barang spare part, honestly speaking it is too expensive bro. Dia tak mahal, sebenarnya kita yang tak ada duit. Itu je. Aku yang tak ada duit, bukan korang ada duit. Poin yang keempat aku rasa, yang terakhir lah, aku boleh simpulkan, ataupun bukanlah, poin yang aku boleh tutupkan lah dengan apa yang aku tak suka pasal motor ni, adalah harga dia bro. Harga dia
Kalau aku memang upgrade CC lah. At least kau boleh dapat 600 ZX636 yang lama pun kau dah boleh lepas lah harga ni aku rasa. Kau tak perlu spend banyak-banyak pun. So harga dia mahal lah. Untuk korang yang tak ada komitmen ataupun yang memang banyak duit, okey pakai. Macam aku tak banyak komitmen, aku boleh lah pakai walaupun sakit juga. So itulah apa yang aku boleh rumuskan untuk apa yang aku tak suka pasal motor ni. Tapi kalau nak aku jujur cakap kan, motor ni lebih banyak kebaikan dia ataupun yang best dia daripada tak best. Senang cerita Senang cerita dia macam yang benda yang best tu tutup segala benda yang tak best motor ni. Macam tu lah. So korang memang tak menyesal lah bro beli motor ni. Aku tak menyesal beli motor ni. Ni untuk tontonan umum je. So aku bagi tahu lah point of view aku, apa yang aku tak suka. So orang boleh think wisely lah untuk beli motor ni ke tak. Macam tu. Tapi kalau nak beli motor ni, best bro. Bunyi dia bro memang steam lah. Tapi lah orang kata tak laju ke apa ke, saya punya duit bukan hampa punya duit, sepa pula. So sekali cek lah motor laju ke tak apa ke. Apoi, ini apa dia ni? Oh aku ingatkan dia wrong way. So disebabkan banyak lagi benda best, benda tu dah tertutup. Keburukan tu semua dah tertutup. Macam korang bercinta, cinta dengan girlfriend korang, ada je benda yang kau turn off dengan girlfriend kau. Tapi disebabkan kau dah suka kat dia, kau dah sayang dia, benda tu kau memang tak nampak je bro. Kata-kata daripada seorang yang single. Ni ada girlfriend aku ni. Ni girlfriend aku, Gwini nama dia, Gwini. So korang kena panggil motor aku Gwini, okay? Okay guys, aku rasa video setakat ni je dulu. Thank you kepada siapa yang sudi tengok video aku, sudi subscribe, sudi like, komen dekat video aku, bagi komen-komen yang sangat supportive untuk aku terus buat video. And bagi suggestion juga idea-idea korang. Aku sangat terharu lah dapat support yang macam luar biasa lah, aku boleh cakap. Sebab aku tak pernah dapat support macam tu untuk dekat platform-platform social media. So kita jumpa di next video insyaAllah. Bye. Assalamualaikum.